Okey, kawan-kawan, kereta G30 upgrade Android system. So, ini kereta ni sudah siap. Mari kita tunjuk macam mana rupa dia. Ini sudah siap upgrade Android system. So, bentuk player ni dia sama dengan originalnya bentuk. So, dia macam ini saja. Okey, ini original interface dia. So, mari kita tengok apa macam dia punya Android. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam Android system ini. So, dalam dia ada Play Store, boleh download apps. Okey, lagi yang basic macam Waze untuk navigation. Lepas tu, okey, lagi ada Apple CarPlay, Android Auto. Okay, YouTube untuk entertainment, kita ada YouTube. Juga Netflix. Okay, lagi dia ada video player. Boleh layan movie masa kita driving. Music player. Okay, lepas upgrade Android system ni, kita juga upgrade sekali 360 camera. So, masa kita reverse, dia auto keluar. Ini view belakang. Lepas tu dia akan bagi view depan pula. Masa kita bagi signal, dia ada view kiri kanan. Okey, kawan-kawan, kalau anda pakai kereta BMW G30 nak upgrade player macam ni, Android system, boleh datang jumpa kami dekat Drex.